Cuba tengok kat sini. Loose tu. Sepatutnya mana boleh macam ni. Okay guys, kembali lagi dah repair je. Dalam situasi ni nak check wiring tak semestinya open circuit tu daripada wire tu sendiri. Dia boleh jadi connector tu sendiri. Kereta-kereta sekarang dia kecil tau. Dekat sini isu dia intermittent tau. Dia kadang-kadang function tak function. Touch command lah, tak kisah apa-apa lah. Ini untuk kita ni touch command. So tengok ini wiring yang terlibat dengan dia semua ni. 1, 2, 3, 4. Dekat internet connection. Dalam sistem internet connection dia ada wake up line, power supply lah, tu tak apalah. Just kita nak tunjuk penggunaan pin yang sesuai ikut size connector ni. Penting juga kena tahu lah size pin connector yang sama, supaya bila kita check ni, test ni, contoh kita masuk, okay, kita masuk ni tengok ni, ketat, okay. Kita pun boleh rasa sebenarnya macam ni, kita boleh rasa. Ini tengok ketat, boleh rasa. Gerakkan pin tu boleh nampak pin yang dalam tu gerak sekali. Ataupun tak, kita boleh, kita sebenarnya masa kita cucuk tu boleh rasa fit. Okay, ni fit juga. Tapi bila masuk sini longgar tengok, boleh keluar, masuk, keluar, masuk. Memang longgar dia. Ini ada punca yang intermittent. Sebenarnya daripada sini pun kita dah nampak ada kesan macam dekat ada misalign lah, lubang ni dia jadi luas lah, besar. Dua tip dia untuk check wiring. Make sure guna probe yang betul nak check pin-pin ni, supaya kita dapat detect connection pin ni betul tak, fit tak dalam tu, supaya bila dia touch dengan pin tu dalam keadaan touch dia 100% lah, bukan dia touching tak touching. Cuba tengok kat sini. Loose tu. Sepatutnya mana boleh macam ni. Jawapan dia tukar pin. Okay, apa yang kita boleh buat untuk settlekan isu ni, tukar pin ni. Okey, barulah. Sekarang dah tukar baru. Dia lekat. Saiz mesin depan dia pun dah ni besar dengan yang baru kita tukar. Okey. Selesai. InsyaAllah okey. Tu masuk balik.